Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi masakan rumah lagi. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Pertama, saya ada bawang merah. Kemudian diikuti dengan pasangannya iaitu bawang putih. Kemudian bagi membuatkan masakan kita bertambah sedap, saya guna belacan dan juga cili hijau. Jadi untuk hari ini kita guna cili hijau, bukan cili merah atau cili apa. Sementara tu saya nak hiris-hiris dulu bawang. Jadi sebiji bawang saya akan kisar, sebiji lagi saya akan hiris-hiris. Yang hiris-hiris ni nanti saya akan tabur di atas permukaan masakan kita. Dan untuk bahan-bahan yang lain saya akan masukkan ke dalam pengisar. Sambil tu jangan lupa untuk masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Jadi ini bahan utama kita iaitu ikan. Kerana kemarin saya dapat ikan, katanya ikan talapia hitam. Jadi ini saya nak goreng terlebih dahulu. Bahan dia macam biasalah, garam, penyedap, black pepper sedikit dan juga serbuk kunyit. Tadi saya dah cuci dia dengan air limau bagi hilang hanyir. Kerana katanya ni ikan sungai. Jadi ikan sungai ni dia hanyir sikit kan. Jadi kita cuci dengan air limau. Kemudian kita tuangkan minyak. Lalu kita akan goreng ikan tu agak sedikit garing, supaya waktu kita masak nanti dia tak hancur. Dan lebih sedap aja kalau garing itu. Ini sebenarnya saya punya kuali agak dekat. Nanti mungkin anda boleh guna kuali non-stick. Jadi ikan anda tak hancur lah waktu goreng. Macam saya ni lekat sikit. Saya lupa pula tadi nak letakkan asam keping. Jadi tips nak bagi elak ikan kita melekat kat kuali, boleh letak asam keping. Ni dah pun garing, bolehlah angkat dan kita ketepikan terlebih dahulu. Jadi menu kita pada hari ini adalah ikan talapia hitam masak sambal hijau, ataupun kalau family saya panggil sambal ada cili. Sekarang mari kita ke tumis menumis. Panaskan minyak. Kemudian jika misalnya minyak ada panas, bolehlah tuangkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian macam biasalah kita tumis, bagi jiran kiri kanan depan belakang bau. Sambil tu jangan lupa masukkan gula. Ni saya masukkan gula Melaka. Kalau nak guna gula putih kan tak jadi masalah sama sekali. Kemudian saya juga masukkan air lebihan daripada pengisar tadi tu, saya nak buang. Dan juga jangan lupa tambahkan garam sesuai selera dan penyedap rasa atau MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip, lalu kita gaul rata. Kemudian di sini kita taburkan potongan bawang. Sebenarnya potongan bawang ni nak letak last pun boleh aja. Macam saya letak awal. Kemudian bila dah pecah minyak semua, bolehlah masukkan tomato. Bila dah masukkan tomato ni dah tak perlu tunggu lama dah. Sebab apa, kalau tomato ni dimasak lama sangat tak sedap benyek. Kemudian bolehlah masukkan kita punya ikan. Kemudian gaul-gaul rata, lalu siap untuk dihidangkan. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Ni kita caburkan sikit lah daun sup ataupun daun bawang. Tak kisahlah, buat cantik-cantik je ni. Mudah kan? Jadi saya harap anda dapat mencubanya sendiri di rumah dan menilai sendiri sama ada ia kena atau tidak dengan teka anda. Tak kisahlah nak guna ikan apa pun, semua menjadi. Macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar mereka yang lain juga turut dapat mengetahui tentang resepi yang satu ni. Dan jangan lupa subscribe for more video. Jumpa lagi guys. Bye bye.